Berhenti! Jangan lagi jadi si baik hati yang sentiasa berkata ya kepada semua orang. Kajian perubatan mendedahkan tabiat memendam rasa dan membiarkan diri dizalimi secara berterusan sebenarnya adalah tindakan memberi racun kepada badan anda sendiri. 8 jenis kanser yang berbahaya semuanya berpunca daripada sifat sabar yang tidak bertempat. Perubatan tradisional menyatakan punca segala penyakit bermula daripada gangguan emosi. Asal ada masalah keluarga, anda beralah. Itu adalah sarang kepada kanser payudara. Marah yang meluap-luap tapi tak berani dilepaskan, itu sedang membakar organ hati anda. Sering berasa ralat dan berfikir keterlaluan, perut anda juga akan ikut tersimpul sakit. Apabila anda menyimpan kemarahan dalam diam, sistem imun anda sedang diserang oleh ribut kortisol yang dahsyat. Pada saat itu, sel imun anda menjadi keliru dan gagal membezakan kawan atau lawan. Setiap kali anda menelan kepahitan tanpa bersuara, anda sebenarnya sedang meruntuhkan benteng pertahanan imun dan membuka pintu belakang kepada sel kanser untuk menyerang. Mahu selamatkan nyawa? Selamatkan hati anda dahulu. Lakukan 3 perkara ini dengan segera. Lepaskan. Jika mahu marah, cari tempat untuk menjerit atau pergi bersukan seperti boksing. Luahkan. Tulis segala kebencian anda di atas kertas, kemudian koyakkan sepuas hati. Katakan, tidak. Belajar untuk menolak permintaan orang lain. Menghargai diri sendiri adalah langkah pencegahan kanser yang paling agung. Biar satu dunia berkecil hati dengan anda, asalkan anda tidak menyiksa diri sendiri. Malam ini, lepaskanlah segala bebanan perasaan itu. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.